daripada TVS scan inilah saya nampak ketumbuhan. Jadi ketumbuhan ni berada di kilang telur dia. Kemungkinan kilang telur dia saiz 11/8. Jadi dia punya simptom datang dengan pertama sakit perut. Kerap sakit perut, bahagian ari-ari bawah pusat. Berapa ramai orang yang rasa sakit perut itu normal? Korang rasa sakit perut itu normal tak? Especially mereka yang dah berkahwin ni. Ataupun yang umur 20 tahun dan ke atas. Jadi bila kita buat scan, korang boleh nampak apa ni? Ini adalah cecair ketumbuhan yang berada di bahagian ovari kilang telur. This one adalah scan yang kita buat. Tapi bila saya buat scan TVS ni, saya tak nampak. Sebab dia terlampau besar sangat you all. Dan kita buat 2D scan, scan perut. Sebab bila terlampau besar ni, dia tak boleh jelas lah. Okay. Berapa ramai yang nak join Carnival TTC dan PCOS? Korang boleh isi beg biru untuk 50 orang yang dalam live saya. Saya berada di Bukit Beruang, Melaka. Marisa Mediclinic. Kalau ada yang korang nak dapatkan PCOS booster ke, yang nak dapatkan